perkataan yang tak asing lagi bagi kita. Selalu kita dengar di sekolah. Bukan sekadar tulisan di atas kertas. Bukan juga sekadar suara di dalam kelas. Ia adalah cahaya yang membawa kita ke jalan yang benar. Kita sebagai murid mesti menguasai ilmu ini. Bak kata seorang tokoh, ilmu tanpa amal seperti pohon yang tiada buahnya. Tapi bayangkan sekiranya semua ilmu itu hilang satu persatu. Semuanya akan jadi kucak-kacir. Dalam dunia yang semakin bising ni, ramai yang kejar kejayaan. Tapi ramai juga yang terlupa asas kehidupan. Ilmu ni kan bukan sekadar untuk lulus peperiksaan je. Tetapi untuk mengenal benar dan salah. Weh Jebat, masukkanlah betul-betul sampah kau ni. Dah tu, kau tolong aku masukkan sampah tu untuk aku. Tapi kenapa Aisyah? Situasi ilmu yang hilang ni makin parah dengan adanya teknologi moden zaman sekarang. Kalau kita gunakan teknologi ni dengan cara yang salah, mereka sehingga menyebabkan kerja sekolah tertangguh, arahan ibu dan ayah tidak dihiraukan, dan yang paling teruk Zakira, kelewatan dalam menunaikan ibadah kepadanya. Aduh. Kamu betul lah. Itu yang aku paling takut, Zakira. Aisyah jangan risau. Kalau kita benar-benar berazam untuk berubah, Allah pasti akan mudahkan setiap langkah kita. Peranan kita pula mulakan perubahan ni dengan tunjuk contoh yang baik kepada mereka semua. Awak tahu tunjukkan teladan yang baik? Nanti, insya-Allah, mereka akan sedar kesilapan mereka. Generasi tanpa ilmu ibarat kapal tanpa arah, hanyut di bawah arus tanpa destinasi yang pasti. Tetapi generasi berilmu, mereka bangkit, mereka memimpin, mereka mengubah dunia. Ilmu bukan sekadar apa yang kita tahu, tapi apa yang kita hidupkan dalam hati. Tanamkan ilmu di hati kerana disitulah lahirnya kekuatan sebenar. Perkasakan generasi dengan ilmu, dengan akhlak, dengan harapan. Kami boleh. Bagaimana pula dengan anda? Kejayaan itu